aku tak tahu dekat asrama lain macam mana, tapi asrama kami ni setiap malam cuti Sabtu Ahad kita ada apa movie night. Movie night malam ramai tengok movie lah. Jadi malam tu Sabtu ke tak ingat. Asalnya malam Sabtu. Jadi ramai kita ni berkumpul mamai kat tengah asrama tu, buka apa yang projektor. Okey, buka lah movie. Dia pilih movie ni nak tengok cerita hantu. Memanggil lah orang kata kan. Okey, tak apalah. Buka okey mamai tengok cerita hantu. Dah mamai tengok cerita hantu ni, masa tengah tengok tu kita sedar yang dekat luar asrama tu ada bunyi anjing. Tapi bunyi anjing tu dekat tau. Bunyi anjing tu dekat pintu asrama ni. Maksudnya dekat lah. Memang pintu asrama nak masuk pintu ni. Tapi menuju kita lock lah. Tapi memang dengar. Anjing. Tapi dengar macam 2-3 lah macam tu. Anjing. Lepas tu tak apalah, kita semua tengok tapi yang pi masa tu ketua asrama pergi tengok. Dia pergi tengok ada anjing. Okay, tak apalah, besok pagi dah apa. Sampai besok pagi tu macam viral, macam dekat dalam asrama tu ada macam cerita tergempar macam tu. Pasal ketua asrama ni pagi-pagi dia pergi check CCTV sebab dia nak tahu apa jadi malam tadi kan. Anjing tu buat apa semua. Bila dia check CCTV tu asrama tak bawa phone, tapi ada kawan-kawan saksinya bawa phone. Video tu viral kat dalam asrama. Dia pergi rekod CCTV. Nampak dekat depan asrama kita ni ada lelaki badan besar, tak pakai baju, pakaian macam orang lama, tak ada kepala bos. Tak ada kepala, dengan ada perempuan hamil pun tak ada kepala. Tak ada kepala. So bila tracking balik CCTV tu, tapi entah dia jenis yang macam entiti yang kita tak dapat nampak dia solid. Kita kan nampak dia solid. Dia macam sama-sama bayang-bayang. Yang tu Tapi dia ada lah berjalan tu. Benda tu. Dia berjalan bersama. Dia berjalan bersama. Perempuan mengandung tak ada kepala. Tak ada kepala dengan lelaki macam badan dia macam orang lama punya badan, macam sasar-sasar sikit. Tapi yang lilit kain kat perut macam nelayan lama, tahu tak? Nelayan lama ni. Yes. Seluar lusuh orang lama ni macam tu. Look dia macam tu lah. Lepas tu bila check full CCTV sampai ke asrama perempuan, sebab asrama lelaki asrama perempuan ni sebelah. So bila check ni, apa yang anjing ni duk kejap, sebab daripada asrama kami tu anjing tu pergi asrama perempuan pula. So bila check ni sampai ke CCTV asrama perempuan, kita nampak kepala pula yang dekat asrama perempuan. Rupa-rupanya yang anjing ni duk kejap ni kepala tu. Rupanya apa? Dia panggil pelanggar lah. Dan yang siapa ni? Okey. Dan yang sebab aku duk ingat cerita ni. Yang real tu yang menjadi keadaan bukti tu pasal aku dengan member aku seorang ni kita pergi kata tangan. Pergi kata tangan pasal apa? Sebab daripada asrama lelaki ni, daripada kami asrama ni, daripada pintu tu sampai ke sekolah, belakang sekolah kami hutan. Titik darah. Tapi darah yang menitik, yang titik macam luka kan. Patang jalan. Darah tu menitik. Ada, memang ada. Memang daripada asrama sampai ke sekolah, ke belakang sekolah. Nampak titik-titik darah tu. Titik. Dan aku pula dengan kawan aku pi budak tak tahu nak tahu kan. Kami berdua lah. Aku pergi cakap, jom kita pergi tengok kan. Sampai mana? Sampai mana? Sampai mana sebab that time tapi kita tengok time pagi lah, time ada matahari okey sikit. So rasa macam okey kot, nak tahu kan. Lepas tu ikut sampai sekolah, sampai ending sekolah tu Simen kan. Habis sekolah dia dah masuk hutan dah. Masuk hutan. Tapi bila masuk hutan dah nampak rumput, kita dah tak nampak darah tu. Sebab darah kan gelap campur rumput. Dia dah tak nampak, tak berapa nampak lah. Tapi actually kita ikut lagi. Kita ikut sampai betul-betul dia dah masuk hutan tu. Tak time kita macam tak payah kot lah ni dah. Sekejap lagi tak tahu apa jadi, kita hilang ke apa kan. So tak payah. Jadi sampai situ. Lepas tu kita macam tak apa, back off lah.
kita balik lah. Gila betul. Macam sama Lain macam. Asrama yang dekat yang Mamat Khalid ni cerita ni lah, sebab ada asrama lama dan memang macam-macam experience orang sebelum kita lagi pun.